Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا فيما بقي من أيام رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن اللهم آمين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Pada hari itu, yakni hari kiamat, sudah tidak berguna lagi harta benda, anak pinak, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sihat, yakni hati yang bersih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita nak berbicara tentang satu perkara yang penting berkaitan dengan diri kita, iaitu satu hadis Nabi yang Nabi cerita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, Allah dia tak pandang wajah kita, kerana tak semua makhluk yang Allah cipta ni lawa. Kadang-kadang yang tak lawa tu dia lagi mahal daripada hak lawa. Contohnya ikan khapu. Ikan khapu ni bukan lawa, mulut sebek-sebek, muka huduh lagu tu, tapi mahal. Mahal daripada ikan temenung hak merlit-merlit, mahal daripada nyok-nyok putih tu. Makhluk Allah Ta'ala cipta ni tak semua sekak. Ada yang keluar mai ke dunia ni hidung kembang, mata juling, mata cemer sebelah, tengkok dia herot, rambut dia huduh, telinga capang. Kadang telinga dia kontor gitu sikit, bawah ni lebih, macam kambing. Tuhan buat orang ni tak sama. Maka Nabi kata Allah tak pandang tubuh badan kita, Allah tak pandang rupa paras kita. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Nabi beritahu Allah Ta'ala ni dia pandang dekat mana? Dia pandang pada hati-hati kita. Bila Allah pandang pada hati, kita kena ambil berat pasal hati kita. Sebab hati ni orang tak tengok, Allah tengok. Sama macam dengan puasa, yang mana Allah sebut dalam hadis kursi, kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Semua amalan anak Adam itu untuk diri dia kecuali puasa. Allah kata dalam hadis kursi ini, fa innahu li, puasa tu aku punya, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan balas ikut kadar yang aku nak balas kepada hamba aku tadi. Bila Allah mengatakan puasa itu untuknya, sudah pasti kita kena ambil berat pasal puasa, termasuk dengan hati kita yang Allah Ta'ala pandang. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan
Sesungguhnya apabila seorang hamba itu dia buat satu kesilapan. Orang yang tak buat silap ni anak-anak kecil anak-anak kecil ni dia tak pandai mohong. Dia hak pandai mohong ni tara-tara kita ni lah. Dia pandai putar belik. Di rumah cakap lain, di kedai cakap lain, dekat media cakap lain, dalam parlimen cakap lain. Tu orang panggil belik. Ulang sawah pun kalah dengan pok ni. Kan boleh cakap lebih-lebih lagi, dia kata duk melalak pula. Hak jenis kaki mohong ni kita kona merata. Hak duk buat salah ni kita. Yang tak ada salah anak-anak yang belum akil baligh lagi. Bayi yang dalam rumah kita, anak yang bawah pada 9 tahun yang belum baligh lagi tu, depa ni tak ada dosa. Tak wajib semayang, tak wajib puasa, tak wajib tutup aurat. Orang yang akil baligh dia buat salah, Nabi kata nukitat fi qalbihi nuktatus sauda. Allah Ta'ala akan goreh di hati dia dengan satu titik hitam. Hati kita ni bila kita buat salah, Allah Ta'ala akan titik dengan satu titik hitam. Dia akan toreh, dia goreh kat itu bagi ada bekas di hati kita. Fa iza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuh. Bila dia istighfar, dia berhenti daripada buat maksiat, dia bertaubat, maka hatinya kembali suci dan bersih. Itu sifat hati kita. Kemudian wa in ada, kalau dia ulang balik buat dosa yang sama, zida fiha, ditambah lagi tempat kotak tadi dalam hati dia, ditanda lagi tanda hitam dalam hati dia, hatta ta'lu wa qalbah, sehingga penuh hati dia, hitam habis hati kita. Wa huwa ar-ran alladhi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sehinggalah apabila dia buat kesilapan, hati dia akan jadi ran. Ran ni apa? Iaitu sesekali apa yang diperkatakan oleh orang kafir, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu daripada perbuatan dosa yang menutup hati mereka. Ran ni satu sifat yang bila kita buat jahat, dia tutup hati kita, kita tak rasa bersalah bila buat jahat. Tak rasa bersalah. Ada orang dia mencuri, dia tak rasa bersalah. Ada orang dia tak semayang bulan Ramadan, dia tak rasa bersalah. Ada orang dia pergi bazar Ramadan, tak tutup aurat, tak rasa bersalah. Kita ada main mengaji hari-hari ni pun kadang-kadang bini kita keluar pi ke dalam masyarakat, aurat tak sempurna, kita tak rasa apa. Kita tengok menantu kita balik tak pakai tudung, tak rasa apa. Pasal apa? Hati kita dah ada penyakit ron. Kalau ron 95 boleh guna IC dapat diskaun. Tapi kalau ron dalam hati tuan-tuan, tak boleh buat apa. Nabi kata ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasada kulluh. Nabi kata bukankah dalam badan kita ni ada seketui daging. Kalau dia baik, baiklah seluruh badan kita. Kalau dia jahat, jahatlah seluruh badan kita. Nabi kata ala wahyal qalb, bukankah itu yang dinamakan hati. Hati ni, daripada hati inilah yang akan keluarnya perangai kita yang ada dalam. Depan orang kita boleh berlakon lama mana sangat. Lama mana sangat boleh berlakon tuan-tuan. Kita boleh berlakon ni pasal ada ustaz gagah berlakon. Pasal duk asrama. Ustaz tak ada, clear. Masa mak ada, kita boleh berlakon. Baik depan mak, depan bini kita, kita baik nak mampu. Keluar daripada rumah, jauh daripada isteri. Berapa banyak suami yang melakukan dosa luar daripada rumah, terlibat dengan perempuan, terlibat dengan dadah, terlibat dengan arak. Pasal hati tu kotak. Bila dia keluar daripada rumah, kotak tadi itu akan terkeluar. Baik tu hati ni kena jaga. Hati ni kena jaga. Hati ni tuan-tuan,
Dia berkaitan dengan akhlak yang kita tunjukkan. Hati ni kalau kita nak bagi dia jadi baik, pertama kita kena banyak baca Quran. Hati ni kalau nak bagi elok, kena banyak baca Quran. Yang kedua, hati ni nak bagi elok, kena banyak istighfar. Yang ketiga, nak bagi hati ni elok, jangan duk pandang hak orang lagi kaya daripada kita, tapi pandanglah orang yang lagi bawah daripada kita. Contoh, kita tengok orang tu beli kereta baru dekat-dekat nak raya ni. Keluar kereta baru pula dah. Walaupun dia beli Azia lah, tapi kita rasa macam tercabak. Jiran beli kereta baru, baju raya 3 pasang. Raya pertama pakai warna lain, lepas Zohor tukar color lain pula, besok color lain pula. 3 pasang. Kita nak pakai hak tahun lepas lah. Tuan-tuan, Nabi kata jangan tengok, la tanzur ila man fawqikum, jangan tengok orang yang atas pada kamu, walakin zuru ila man tahtikum, tengok orang yang bawah daripada kamu. Sebab bila kamu tengok orang yang bawah daripada kamu, kamu akan rasa alhamdulillah, aku ada kereta, orang lain tak ada kereta. Nah, kereta aku bunyi dah, bunyi dah. Bunyi dah. Kereta saya tu pun bunyi dah. Beli 2013, lah 2026. Berhenti lah, buka bonet tak bunyi, tutup dia bunyi, geram tengok. Pi dekat bengkel cari tak ada, balik main bunyi. Jalan lah. Doa bagi sihat kereta saya tu. 2013, 2026. Lama dia bunyi tengah-tengah. Tapi bila teringat balik orang lain ada naik kereta, aircon pun tak ada. Aircon pun tak ada. Ada orang naik kereta sampai sumbat 4-5 orang. Mana kita lagi senang. Sebab itu jangan tengok orang atas, tengok orang yang di bawah. Kemudian hati ni kalau nak baik, Nabi kata kena dengki dekat 2 orang ni. Tu dia. Dengki ni boleh dalam Islam. Kalau orang kata tak boleh, boleh. 2 benda ni boleh dengki. Tuan-tuan, lepas daripada program kita malam ni, sila dengki 2 benda ni. Buat. Siapa nak masuk syurga, kena dengki dengan 2 benda ni. Kalau tak dengki dengan 2 benda ni, tak masuk syurga. Tu dia. Mengaruk apa ustaz malam ni. Nabi kata la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad dengki melainkan pada 2 benda ni. Hasad ni, apa makna hasad? Hasad, aku tak mau orang lain dapat nikmat, dan kalau nikmat tu ada dekat dia, aku nak nikmat tu hilang daripada dia. Tu hasad. Anak kawan tu masuk universiti, anak kita masuk pusat serenti. Kita kalau boleh doa biar anak dia masuk universiti tu aksiden mati. Bila dapat berita anak dia pelajar cemerlang Padang Serai, aksiden, kemalangan, mati di tempat kejadian dalam perjalanan pulang daripada universiti ke rumah sewanya, kita pun alhamdulillah mati dah anak dia. Tidak anak dia balik jadi imam, anak dia balik azan, anak aku orang tak pandang. Hasad dengan orang ni, nak nikmat yang orang dapat hilang. Tengok bini orang lawa, bini kita tak lawa. Awak masa hang nak menikah lu hang tak pilih hak lawa-lawa. Ustaz hak tu yang mau kat saya. Padahal dengan muka hang. Muka hang pun macam pelak motor lah. Siapa nak kat hang? Dia tengok bini dia kuih lama, kuih tak lawa. Dia kenal bini orang. Lepas tu dia sihir bini orang. Bagi perut busung lah, bagi kena rasuk tengah malam, pergi berubat tak lega, buat sampai saraf dia tersumbat, sampai naik habis. Penyakit-penyakit sampai timbul kanser dan sebagainya. Ni kejahatan manusia. Jangan ada hasad kecuali 2 perkara. Pertama, hasad pada orang yang Allah bagi peluang dekat dia, boleh baca Quran siang dan malam. Aku jealous dengan dia, tengok dia rajin baca Quran. Siang malam baca Quran. Orang lain baru baca 1 muka, dia dah 5 muka surat.
Orang lain hari ni baru nak masuk juzuk ke-10, dia dah nak khatam Quran dah, dia nak ulang kali kedua dah. Ada orang 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Nabi kata paling baik 3 hari khatam sekali. Kita 35 tahun salam kau surat. Sembang nak masuk syurga, Quran pun tak baca, malah nak mampus. Belek handset tu, habis bateri, tarik wayar mai kat kepala, caja atas kepala ketik, tidur dengan wayar, pegang tangan tu tidur. Quran tak belek sampai tengah tu. Lepas daripada program ni, lepas mayang malam ni, wajib kita dengki dengan orang yang Allah bagi peluang dekat dia, rajin baca Quran. Aku nak jadi macam dia. Bukan pi ambil bakar Quran tu. Tak. Kita kena cuba untuk jadi macam dia. Kena hasad dengan orang yang rajin baca Quran. Orang yang rajin baca Quran ni tuan-tuan, siang dan malam nanti Quran tu akan bercakap depan Allah. Quran tu akan bela dia. Dia diam dekat akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari tu kami tutup mulut-mulut kamu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami tutup mulut mereka, tangan bercakap, kaki menjadi saksi. Waktu tu Quran dia bangkit depan kita, dia menghadap Allah, dia bagi tahu, ya Rabb, mana'tuhun naum al-laila wan nahar. Aku halang dia daripada tidur di waktu siang dan malam. Dia banyak belek aku. Orang kata Ramadan ni masa terlalu padat sampai kita tak ada nak tengok orang. Pasal apa? Kita sibuk dengan baca Quran. Tak ada nak cabut rumput tepi rumah pun tak ada. Pasal apa? Sibuk dengan Quran. Sorry, minta maaf, Ramadan aku sibuk. Ni bulan nak kau kekayaan akhirat. Orang yang rajin baca Quran, Quran tolong dia. Tuan-tuan kalau nak bahagia, Quran tolong dia. Nak harap orang tolong kita, tak tolong lah. Dulu ada kawan kita janji, kalau sokong dia minyak murah, mohong sampai hari ni. Tu saya percaya, tu teraduk hidup mohong. Kalau mati besok dia nak tolong kita lah, dia tak tolong lah. Contoh, jangan marah pula. Nak ceritanya tuan-tuan, yang tepat janji ni Allah dengan Nabi. Jangan harap orang nak tolong kita. Masa kita ada jawatan, orang himpit kita, kita hilang jawatan, orang belah tinggal kita. Siapa pun atas dunia ni ada jawatan, semua orang sayang dia. Kalau dia menteri, tak ada tauliah pun boleh cakap dalam masjid. Dia main bercakap tu, polis ada, pegawai tu ada, hak ni ada, hak ni ada. Dia bercakap apa pun orang tak kata apa. Pasal dia menteri. Dia hebat atas dunia ni sebab jawatan dia besar. Tapi bila dia hilang jawatan tu, dia main semayang, dia jadi kupang tembaga. Siapa pun tak mau tengok dia. Ingat, yang akan tolong kita Quran. Cemburulah dengan ahli Quran. Yang terakhir, Nabi kata, cemburulah, dengkilah kamu dengan orang yang ada duit, yang selalu infakkan hartanya pada jalan Allah. Aku tak boleh tengok lah dia ni rajin derma. Aku pun nak derma macam dia. Aku tengok dia tiap-tiap hari dia buat main kurma hak mahal-mahal bagi orang buka puasa. Aku pun teringin juga ada duit besok nak buat macam ni. Aku tengok dia, alhamdulillah, dia beli baju raya bagi dekat anak jiran. Aku pun teringin nak beli baju raya bagi dekat anak jiran. Tuan-tuan, Nabi selalu ambil berat tentang anak yatim dan ibu tunggal. Jadi anak yatim ni ramai dah orang ambil peduli. Ibu tunggal ni orang jarang ambil. Balik malam ni ambil semangat, habaq kat isteri, besok jom kita pergi beli baju raya kat ibu tunggal satu. Ada anak berani? Pakai habis dengan ayak tu 3 tahun duk ulang tu. Kalau ibu tunggal tu kalau ambil baju raya lah apa. Nabi ambil berat. Yang apa kata kita belilah kasut ke, baju ke, telekung Siti Khadijah ke, hadiah kat ibu tunggal hak berjirangan kita ni. Amboi, hak kita tu pakai hak Shopee lah. Hak kau bantu. Panjang cerita. Payahlah. Jadi nak bantu beli, suruh orang lain pergi bagi.
Bab ibu tunggal ni sensitif sikit. Dia boleh perang lagi dahsyat daripada Iran dengan Amerika. Lagi dahsyat perang ni. Peluru ni mai tak boleh nak tepih lah. Dia mai dia masuk terus. Hak nu boleh tangkis sikit. Baik. Cemburulah dengan orang yang rajin derma. Jealous dengan orang rajin derma. Kadang kita duduk buka puasa dekat kedai, ada orang mai tolong bayar. Ish, aku pun nak bayar juga macam dia. Tapi nak buat dua benda ni payah tuan-tuan. Mudah-mudahan hati kita dapat bersihkan dengan kita jealous pada dua golongan, orang yang rajin baca Quran dengan orang yang rajin bersedekah. Mudah-mudahan hati kita bersih. Ingat Allah kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang bertemu dengan Allah pada hari kiamat, yang selamat hanyalah mereka yang bawa hati yang bersih. Kalau bawa anak banyak pun Tuhan tak pandang dah. Bawa harta banyak pun Tuhan tak pandang dah. Mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir malam ni dibersihkan hati, diberi kekuatan oleh Allah untuk jadi baik. Pujuk hati kita untuk rendah diri. Karena man tawadha'a rafa'a. Siapa yang merendah diri, Allah akan angkat darjat dia di sisi Allah dan di sisi manusia. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. 22 minit. Saya langgak lah. Mereka bagi 20 minit ya. 22 minit malam ni. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dalam majlis-majlis ilmu yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima baqiya min ayami ramadana wa a'inna fihi 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basar wa hifdzil lisani wa tilawatil Qur'an walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.